Kali ini kita mau mengulas kenyataan Ketua Pemuda PAS dan NGO Perkasa. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin baru-baru ini menyatakan sokongan padu terhadap idea Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, yang mencadangkan agar Muafakat Nasional MN dihidupkan semula sebagai asas perpaduan ummah yang kukuh. Namun menurut Afnan, cadangan tersebut tidak akan berjaya tanpa komitmen setiap komponen Parti Melayu Utama, termasuk Parti Pribumi, Bersatu Malaysia Bersatu yang harus bersama-sama menyertai penyatuan ini. Pada masa yang sama, cadangan Akmal turut diulas oleh NGO Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Perkasa yang menyambut baik hasrat ahli-ahli UMNO yang mahukan UMNO keluar dari jajaran bersama dengan DAP. Kata Ketua Penerangan Perkasa, Azrul Mansur berkata sebagai sebuah NGO, Perkasa sentiasa terbuka dan sanggup bekerjasama dengan mana-mana parti politik untuk menjayakan agenda penyatuan Melayu menjelang PRU ke-16. Baru-baru ini, Akmal yang juga Ketua Pemuda UMNO membawa cadangan penyatuan tersebut berikutan pergolakan politik di beberapa negeri, sekaligus membuka kembali perbincangan tentang Muafakat Nasional yang pernah menjadi simbol kebangkitan ummah sebelum ini. Apapun, kita tunggu dan lihat sama ada pemimpin UMNO bersetuju atau tidak dengan cadangan tersebut. Sekian dulu, kita bertemu lagi untuk laporan semasa. Jangan lupa, terus bersama Malaya Daily, Suara Bangsa Nadi Negara.